Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adil Farhan bin Muhammad Asri. Jadi pada hari ini, kita akan mendengar sedikit pengalaman, cabaran dan juga inspirasi daripada guru-guru kita yang baru pulang daripada perjalanan pendidikan yang unik di Jepun. Baiklah, tanpa melengahkan masa, bersama saya sekarang ialah guru kedua kita, iaitu Ustaz Nick. Ya, Sehat Ustaz? Alhamdulillah, cuma ada sedikit batuk-batuk lah. Okay. Soalan saya yang pertama, apakah motivasi utama Ustaz untuk menyertai program pertukaran ke Jepun ini? Baik. Pertama sekali yang memberi motivasi untuk Ustaz ikut serta dalam program ini adalah kerana kita banyak mendengar cerita-cerita yang positif tentang masyarakat Jepun, dari sudut nilai, disiplin, kebersihan, hormat orang dan sebagainya. Jadi perasaan ingin melihat sendiri, perasaan ingin melihat sendiri apa yang kita dengar tu. Jadi supaya kita dapat belajar dengan lebih dekat lagi, untuk kita menjadikan ianya sebagai, orang kata apa, inspirasi lah, dalam kita nak meningkatkan lagi kualiti diri kita lah, insya-Allah. Soalan saya yang kedua Ustaz, apakah pengalaman yang paling bermakna yang Ustaz telah pun lalui ketika berada di Jepun dan mengapa ia memberi kesan kepada Ustaz? Baik, pengalaman yang paling bermakna semasa Ustaz berada di Jepun adalah apabila apa yang kita dengar sebelum ini tentang masyarakat Jepun adalah benar. Bak kata pepatah Inggeris, seeing is believing. Mana bila kita lihat sendiri dan ianya betul sebagaimana yang dicakap. Jadi itu sangat memberi kesan. Terutamanya adalah amalan kebersihan lah. Amalan kebersihan yang telah menjadi tabiat dalam masyarakat Jepun. Bila kita pergi ke mana-mana, susah untuk kita jumpa sampah. Apatah lagi tandas, kebiasaan tandas kalau kita pergi, yang sinonim tandas ni baunya busuk. Tapi di Jepun tandasnya sangat bersih. Tak ada sedikit pun bau-bau yang tidak enak. Bahkan bersih, sebersih-bersihnya lah. Dan kita nak jumpa setitik air yang orang kata yang merecik di atas lantai pun tak ada. Sangat-sangat bersih. Itulah yang sangat memberi kesan kepada Ustaz. Yang kedua adalah budaya hormat orang. Budaya hormat orang. Walaupun kita kata tak kenal, tapi mereka sangat respect kepada orang, sangat hormat orang. Benda ni menjadi amalan. Menjadi amalan. Umpamanya di jalan raya, kita tak ada nak dengar bunyi horn kereta. Bahkan apabila ada orang nak lintas jalan, kereta automatik akan berhenti. Mereka akan memberi laluan keutamaan kepada pejalan kaki. Maknanya sangat berbeza jauh lah dengan tempat kita. Berdasarkan pengalaman yang Ustaz telah mendapati di Jepun tu, apakah perkara yang Ustaz ingin bawa pulang ke Malaysia dan menerapkannya di sekolah kita? Baik. Pertama, kita sebenarnya di Malaysia ni usaha tu telah ada. Usaha tu telah ada. Macam di Sekolah Raja Chulan, kan? Usaha yang telah dibuat oleh tuan pengetua kita, kan, tentang menjaga kebersihan sekolah, kan? Ambil berat tentang, orang kata apa, sampah-sampah tu, jumpa kutip. Jadi insya-Allah maknanya kita boleh perkasakan lagi. Kita boleh perkasakan lagi supaya menjaga kebersihan ini menjadi tabiat dalam kehidupan. Jadi pertama saya lihat dari sudut kebersihan lah, sangat memberi kesan pada diri Ustaz bagaimana orang bukan Islam dapat mengamalkan budaya bersih dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita orang Islam ni, agama kita, ayat-ayat Quran, hadis Nabi, ajaran agama kita memang menekankan soal kebersihan.
Tapi dari sudut pelaksanaan dalam kehidupan, Allahu Akbar, masih jauh lagi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut orang kata pelaksanaan, walaupun orang Jepun dia bukan Islam, tapi nilai-nilai Islam itu ada pada mereka. Nilai bersih, nilai amanah. Umpamanya kalau kita tertinggal barang, tertinggal apa, tak ada siapa pun nak usik, nak ambil. Maknanya orang kata apa, isu kecurian ke selamat, tak ada orang kata apa, perkara-perkara yang orang kata apa, yang tidak baik, dalam masyarakat. Kemudian apa yang Ustaz lihat lagi adalah pelajar-pelajar mereka. Walaupun bilangan pelajar di sekolahnya ramai, lebih daripada 2,400 orang pelajar di sekolah, tapi suasana belajar tu ada. Sekolah mereka tenang, tidak ada bunyi bising. Pelajar tahu orang kata apa yang perlu dibuat. Walaupun guru tidak ada dalam kelas, mereka tahu apa yang nak mereka buat. Jadi orang kata benda inilah yang kita nak bawa, supaya pelajar-pelajar ada kesedaran diri, sedar yang tujuan datang untuk belajar dan apa yang mereka perlu buat bila mereka nak belajar. Walaupun di Jepun dari segi kemudahannya jauh daripada kita, setiap kelas ada smart, ada skrin, ada smart TV, setiap pelajar ada tablet, kan? Tapi sebenarnya kita pun tidak jauh sangat. Mana kita pun boleh, bukan tak boleh. Cuma tadilah kita orang kata menggunakan kemudahan yang ada itu secara optimum, bukan menyalahgunakan. Yang jadi isu tempat kita ni adalah kebimbangan kalau kita bawa orang kata alat-alat elektronik, handphone, tablet ke sekolah ni, kita risau takut pelajar salah guna. Itu. Jadi insya-Allah kita akan usahakanlah. Kita akan usahakan untuk bagaimana kita nak orang kata menggunakan kemudahan yang ada untuk kita tingkatkan lagi orang kata pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Soalan terakhir. Jadi bagaimanakah pengalaman Ustaz yang berada di Jepun telah pun mengubah perspektif Ustaz mengenai peranan guru dan juga peranan murid ketika pembelajaran? Baik. Apa yang Ustaz belajar di Jepun adalah semasa sesi lawatan itu kami diberikan peluang untuk berinteraksi dengan pelajar dan dengan guru secara direct. Jadi apa yang Ustaz belajar di sana, antara pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran adalah apa yang telah kita amalkan pun, iaitu PBL, Project Based Learning. Cuma apa yang saya lihat di sana, dia lebih sistematik. Lebih terancang dan orang kata berjadual. Dan sebenarnya kita pun ke arah itu sebenarnya. Jadi bila Ustaz temu ramah sendiri dengan pelajar, bagaimana setiap pelajar ada projek based learning mereka. Jadi di mana setiap projek tadi pelajar diberi ruang untuk mereka menyiapkan projek tadi dengan orang kata dengan sistematik lah. Bermula dengan research. Pelajar buat research dahulu, mencari maklumat tentang tajuk dan topik yang mereka ingin buat. Kemudian pelajar akan buat presentation dalam bentuk PowerPoint. Dan pelajar juga diberi ruang untuk berinteraksi dengan orang yang ada kepakaran dalam bidang kajian mereka itu. Untuk mereka mendapat maklumat yang lebih orang kata yang lebih tepat lah. Kemudian mereka akan orang kata buat kolaborasi antara grup mereka untuk persembahkan di akhir semester. Itu
Dan Ustaz melihat pelajar tadi sangat-sangat berkeyakinan, sangat-sangat confident lah. Bila dia ada ilmu, dia ada info yang jelas tentang apa yang dia kaji, dia buat present, maka dia boleh sampaikan benda tu dengan lebih baik. Itu saja. Baik, jadi terima kasih Ustaz kerana Okey, telah minta maaf. berkongsi masa dengan kami untuk bertemu. Baik, Terima kasih Ustaz. sama.